Hampir 2 juta pengguna jalan raya berdepan risiko disenarai hitam atau blacklist oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ kerana gagal melunaskan saman tertunggak, termasuk ada yang direkodkan sejak lebih 15 tahun lepas. Pengarah kanan Penguatkuasa JPJ Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, saman berkenaan membabitkan sistem keselamatan kesedaran automatik awas sebanyak lebih 1.45 juta, notis temu siasat berjumlah 296,684 dan notis saman tampal sebanyak 164,598. Katanya terowong menora di Ipoh merekodkan jumlah saman awas tertinggi mencecah sehingga 3,000 sehari. Mereka yang gagal menjelaskan saman bukan sahaja akan disenarai hitam, malah berdepan kadar kompaun maksimum RM300 serta pemberian mata demerit kesalahan jalan raya atau kejara. Bagaimanapun, JPJ masih menawarkan peluang kepada pesalah trafik untuk melunaskan saman dengan kadar rata RM150 melalui tawaran kompaun khas sehingga akhir Disember ini. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danton melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.